Assalamualaikum, nama saya ni Arisa Kristina. Saya bersama dengan Dia Izmia. kami daripada Kutip PSS PSPZ 51. Hari ini kami akan membincangkan mengenai amalan sekolah penyayang dan mentor-menti yang dilaksanakan pada hari ini. Saya bersama dengan Puan Adura. Boleh Puan Adura perkenalkan diri? Saya Puan Adura binti Muhammad, penolong kanan hak ehwal murid SMK Putrajaya Presin 51. Soalan yang pertama, bagaimanakah sekolah amalan penyayang dan mentor-menti dapat diperkukuhkan pada masa hadapan? Terima kasih kepada TV PSS kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk memperkatakan tentang amalan sekolah penyayang dan mentor-menti. Saya rasa pada masa hadapan aktiviti dan program ini boleh diperkukuhkan lagi dengan adanya kerjasama semua, dan kita perlu gerakkan lagi aktiviti seperti ziarah cakna, menyambut kehadiran murid pada setiap pagi, dan juga saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Bukan saja untuk program hak ehwal murid, malahan untuk semua program sekolah yang melibatkan kurikulum dan juga co-curriculum. Soalan yang terakhir, apakah harapan Puan Adura terhadap warga sekolah dalam menyokong budaya penyayang dan bimbingan mentor-menti? Okey, saya rasa budaya penyayang ni memang ada di kalangan kita semua, tetapi ia boleh diperkukuhkan lagi sekiranya ada semangat kerjasama, saling bantu-membantu antara satu sama lain. Dan pentingnya mentor-menti itu ialah supaya ada bimbingan, ada sokongan dan juga dokongan dalam kita menempuh alam ataupun alam persekolahan yang penuh dugaan dan pancaroba. Jika sekiranya murid-murid mengalami banyak tekanan dalam semasa mereka di persekitaran sekolah, mereka boleh berjumpa dengan mentor dan seterusnya merujuk kepada unit bimbingan dan kaunseling. Terima kasih. Terima kasih Puan Adura. Sekarang ini saya bersama dengan Puan Pengetua untuk membicarakan tentang program ini. Soalan yang pertama, apakah tujuan program ini dilancarkan? Saya Puan Nur Azimah binti Muhammad Nur, Pengetua SMK Putrajaya Presin 51. Seperti yang kita sedia maklum, sekolah bukanlah sekadar tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga medan untuk membentuk sasiah, menyemai kasih sayang di antara satu sama lain dan juga di antara guru dan murid. Program amalan sekolah penyayang diperkenalkan adalah untuk memastikan setiap warga sekolah merasa dihargai, dihormati dan diberi perhatian sewajarnya. Begitu juga dengan program mentor-menti. Bertujuan untuk membentuk hubungan di antara guru dan murid supaya erat di antara satu sama lain. Terima kasih Puan Ketua. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.